Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang penting untuk komunikasi harian. Namun, tidak semua pelajar mahir menggunakannya. Ikuti kisah seorang pelajar yang berusaha meningkatkan kemahiran berbahasanya dengan bantuan guru dan rakan-rakan. Okey, baiklah pelajar-pelajar 3 dinamik. Hari ini awak menerima seorang rakan baharu. Okey, dipersilakan pelajar baru untuk memperkenalkan diri kepada kawan-kawan. Saya nama Kak Lishen. Saya rumah Taman Sarjana. Saya suka main piano. Cita-cita? Cita saya menjadi seorang doktor. Okey, terima kasih. Buka muka surat 107, buku aktiviti. 107. Okey, baca soalan saduai. Bacakan perenggan pertama petikan tersebut. Teknologi digital merupakan penggunaan dan aplikasi produk peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan unsur semula jadi bagi melindungi kesan negatif daripada aktiviti manusia. Awak ada sedikit masalah untuk membaca. Di rumah awak menggunakan bahasa apa sebagai bahasa pertuturan seharian? Cina. Bahasa Melayu? Tak ada guna. Tak gunakan bahasa Melayu. Okey, tak apa. Nanti banyakkan berkomunikasi, bercakap dengan kawan-kawan Melayu dalam kelas. Okey, kawan-kawan boleh tolong? Okey. Banyakkan bercakap dan berkomunikasi dengan rakan-rakan di dalam kelas. Okey. Kemudian nanti latih juga baca petikan. Okey, latih juga baca petikan supaya bacaan awak lebih lancar. Okey. Kalau tak faham boleh tanya kepada kawan-kawan dalam kumpulan. Ia membantu Tan Yizwan meningkatkan kemahiran berbahasanya. Rakan-rakan mengadakan sesi belajar berkumpulan bagi mendidik Tan Yizwan. Di rumah pula, Tan terus berusaha dengan membaca dan berlatih menggunakan bahasa Melayu setiap hari. Selepas latihan berkala, Tan bertemu guru panitia bahasa Melayu untuk menguji bacaan beliau. Saya juga boleh minta awak tengok bacaan saya. Okey, boleh, silakan. Okey, Tan. Hari ni sihat? Sihat. Okey, apa yang awak nak suruh saya dengarkan awak bacaan ni? Ni saya nak test saya punya bacaan. Okey, faedah membaca karya sastra. Silakan. Kebelakang ini, masyarakat semakin mengidealkan karya sastera. Remaja tidak mengatakan karya sastera tetapi sebaliknya. Awak punya bacaan dah semakin baik. Awak kena banyakkan ulang kaji, banyakkan buat bacaan dan nanti awak akan berjaya dan juga memperoleh keputusan yang terbaik dalam bahasa Melayu. Tahniah. Terima kasih cikgu. Saya suka. Okey, nanti baca lagi tau. Ya. Okey, terima kasih Tan. Terima kasih cikgu. Kesimpulannya, kemahiran berbahasa dapat dipertingkatkan melalui usaha, latihan dan sokongan daripada guru serta rakan-rakan.